Ramadan adalah bulan kebaikan dan meneruskan tradisi bersedekah pada bulan mulia ini. Persatuan India Muslim Perak PRIM menganjurkan program Bantuan Raya 2025. Berkolaborasi dengan HRD Corp dan Ehsan Group of Companies EGC, PRIM menyampaikan sumbangan kepada 200 penerima asnaf. Pengerusi PRIM Muhammad Arif Aliyah berkata, program terbabit bukan bertujuan mengejar publicity, sebaliknya adalah masa terbaik untuk menjahili pahala dan keberkatan. Ya, ini mesej ini yang cukup bagus. Ya, ini bulan Ramadan ni, bulan mulia ni, semua masing-masing nak cari pahala. Jadi ini satu platform untuk persatuan dengan semua ahli jawatankuasa saya telah membantu untuk menjayakan program ini. Menurut Muhammad Arif, sumbangan yang diadakan selama 2 hari itu bertujuan membantu golongan susah yang memerlukan. Katanya, melalui kerjasama dengan HRD Corp dan EGC, penerima sumbangan diberi bantuan beras dan wang tunai. Sementara itu, penerima sumbangan melahirkan rasa syukur dengan bantuan terbabit. Bantuan yang diterima mereka itu dapat menampung sedikit sebanyak perbelanjaan pada bulan Ramadan dan Aidilfitri yang bakal menjelang. Barang-barang pun dah mahal, dengan dapat meringankan bebanan sikit kan untuk orang semua yang dapat membantu ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang sokong, yang bantuan kita lah. Kita jangan orang susah, memang susah. Rumah sewa, anak-anak ramai, sampai api potong, kadang rumah sewa pun kena potong, macam lah. Tapi kita dapat ini bantuan makanan, kita rasa pun seronok lah. Kadang kawan mari kita pun boleh makan sama-sama macam ni. Kita pun ada ingat kawan juga. Kita sikit korang lah, tak payah beras belilah, minyak tak payah beli, boleh lah sikit senang lah kita.